Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan analisis hubungan makna antara semantik dan pragmatik dalam interaksi lisan pelajar sekolah dalam kehidupan harian. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Siti Nur Amirah, Nur Zamira, Nur Ayani Fatiyah dan saya sendiri, Izzah Nadia. Ialah saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan. Menurut Nurul Wahidah et al. 2025, semantik adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji makna dalam sesuatu bahasa. Semantik memberi tumpuan kepada makna perkataan, frasa, ayat berdasarkan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahasa itu sendiri. Selain itu, Fatini dan Anis Nadiah 2020 menyatakan pragmatik ialah cabang linguistik yang mengkaji bagaimana makna disampaikan dan difahami melalui penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang tertentu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sesuatu ujaran makna tidak hanya dilihat berdasarkan pemilihan perkataan sahaja, tetapi turut dilihat dari segi situasi komunikasi. Walaupun kedua-dua bidang ini mengkaji makna, tetapi pendekatannya adalah berbeza. Semantik meneliti makna secara literal sahaja, tetapi pragmatik meneliti makna berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Seterusnya, penggolongan semantik berperanan dalam meneliti makna kata, asal-usulnya, perkembangan makna, serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dalam sejarah bahasa. Bagi pragmatik pula, kajiannya tidak terhad kepada literal sahaja, tetapi ia turut mengambil kira niat penutur, tafsiran pendengar serta unsur-unsur kontekstual yang mempengaruhi pemahaman sesuatu mesej. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Bahasa dapat dianalisis melalui aspek semantik dan pragmatik. Dalam konteks pendidikan, pelajar sering menyalahertikan makna ujaran. Kesukaran ini jelas dalam interaksi harian di sekolah, terutama apabila melibatkan gurauan, kiasan, sindiran dan ejekan. Kajian Hendra Rahayu ETAL 2025 mendapati pelajar lebih memahami makna semantik berbanding pragmatik sehingga menyebabkan salah faham dalam komunikasi guru dan murid. Kajian terdahulu turut menunjukkan bahawa pelajar sering mentafsir makna berdasarkan perkataan semata-mata tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikasi, sekaligus menimbulkan kekeliruan mesej. Kebanyakannya membincangkan aspek semantik dan pragmatik secara umum dan kurang mendalam dalam konteks interaksi lisan pelajar sekolah. Slide ini membentangkan tentang kajian literatur. Nur Wahidah Ahmad ETAL 2025 mengkaji tentang leksikal kaki dalam korpus simpulan bahasa Melayu berdasarkan semantik inkuisif. Berdasarkan kajian ini, pendekatan semantik leksikal turut digunakan bagi menganalisis makna kaki berdasarkan konteks interaksi. Analisis dilakukan berdasarkan data korpus yang mengandungi leksikal kaki dengan tafsiran makna berdasarkan konteks ayat sebenar. Kajian ini menunjukkan kepentingan semantik sebagai bidang linguistik yang mengkaji makna perkataan secara saintifik termasuk asal-usul, perkembangan dan perubahan maknanya. Seterusnya, kajian oleh Masliza Yusof ETAL pada tahun 2022 mengkaji penggunaan strategi pragmatik dalam ungkapan penghargaan oleh generasi Z Melayu. Kajian ini memfokuskan bagaimana golongan generasi Z menyampaikan ucapan terima kasih dalam komunikasi harian, sama ada secara lisan maupun melalui media sosial. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan ungkapan penghargaan tidak hanya bergantung pada makna literal perkataan, tetapi turut dipengaruhi oleh konteks komunikasi, emosi, hubungan sosial dan niat penutur. Selain itu, penggunaan bahasa campuran Melayu dan Inggeris juga menjadi strategi yang kerap digunakan bagi menyesuaikan diri dengan situasi komunikasi semasa. Seterusnya, daripada Nur Hashimah Jalaluddin 2010 menerusi kajiannya telah membincangkan bahawa pelajar menghadapi masalah dengan soalan yang memerlukan maklumat budaya,
kemahiran berbahasa, mencukir makna ayat tersirat, maklumat klasik dalam peribahasa dan mata pelajaran Komsas. Tahap penguasaan pragmatik bahasa Melayu remaja Malaysia telah didapati masih lemah dan kurang memuaskan, berikutan pemahaman yang masih kurang mendalam yang menyebabkan masalah-masalah seperti yang dinyatakan di atas masih berlaku. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, banyak soalan yang memerlukan maklumat pragmatik telah gagal dikuasai dengan baik oleh para pelajar. Berdasarkan kajian lepas yang telah dilakukan oleh Muhammad Zaid et al. 2024, hubungan antara semantik dan pragmatik dalam bahasa Selangor telah menimbulkan beberapa kekeliruan terhadap pendengar jika hanya ditafsir secara semantik sahaja. Selangor perlu ditafsir secara pragmatik mengikut konteks, bukan hanya literal semata. Ia digunakan sebagai gaya penyampaian yang lebih menarik. Kajian ini jelas menunjukkan semantik dan pragmatik saling berkait rapat. Pemahaman konteks dan latar belakang audiens juga penting untuk mendapatkan makna sebenar sesuatu perbualan. Slide ini membentangkan tentang metodologi kajian yang digunakan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis teks dengan tumpuan khusus terhadap analisis makna semantik dan pragmatik. Bagi sumber data, kajian ini merujuk kepada dua sumber utama iaitu dialog di internet melalui platform TikTok dan YouTube serta paparan interaksi harian pelajar sekolah. Sebanyak 4 video interaksi harian dipilih berdasarkan kriteria dialog iaitu mempunyai konteks yang jelas, relevan dan selari dengan objektif kajian. Dialog yang kabur dan tidak lengkap telah dikecualikan daripada analisis. Kaedah penganalisisan data dijalankan dengan mentranskripsikan data tanpa mengubah sebarang perkataan asal. Seterusnya, analisis dilakukan secara deskriptif bagi menghuraikan dapatan kajian. Instrumen kajian pula merangkumi artikel akademik, jurnal ilmiah dan nota kuliah. Instrumen ini digunakan bagi memastikan analisis yang dijalankan adalah lebih tepat serta berlandaskan teori. Slide ini menunjukkan data kajian 1 yang melibatkan penggunaan perkataan mangkuk dalam perbualan antara dua orang murid. Dari sudut semantik, perkataan mangkuk merujuk kepada bekas yang digunakan untuk mengisi makanan. Namun, dalam dialog ini, makna tersebut tidak digunakan secara literal. Dari sudut pragmatik, perkataan mangkuk digunakan sebagai kata sindiran atau penghinaan terhadap seseorang individu. Hal ini dapat dilihat apabila murid satu menyatakan bahawa dia berasa panas dengan individu tersebut. Perkataan panas di sini juga tidak merujuk kepada suhu tetapi menggambarkan perasaan marah atau geram. Situasi ini menunjukkan bahawa makna sesuatu ujaran tidak hanya bergantung pada perkataan semata-mata tetapi turut dipengaruhi oleh konteks, pengetahuan bersama dan maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh penutur. Jika pendengar memahami konteks perbualan, mereka akan mengetahui bahawa perkataan mangkuk merujuk kepada seseorang individu dan bukannya bekas makanan. Oleh itu, kegagalan memahami konteks boleh menyebabkan salah tafsir serta menjejaskan keberkesanan komunikasi antara penutur dan pendengar. Data kajian 2 menunjukkan terdapat dialog yang dituturkan oleh 3 orang murid. Menerusi dialog yang dituturkan oleh murid ketiga, terdapat perkataan yang boleh dianalisis makna semantik dan makna pragmatiknya, iaitu perkataan celah kaki. Perkataan celah kaki dari segi semantik membawa makna sesuatu yang terletak di bahagian celah atau sempit di kaki seseorang, manakala dari makna pragmatik membawa maksud sangat senang dan mudah untuk dilakukan. Kelainan makna ini wujud dari segi semantik dan pragmatik disebabkan oleh penggunaannya yang bergantung kepada konteks yang digunakan dalam interaksi harian pelajar sekolah. Selain itu, kelainan ini wujud disebabkan oleh penggunaan emosi dan penggunaan konteks sosial yang digunakan dalam komunikasi seperti digunakan dalam hubungan yang rapat antara para pelajar. Kemudian, kelainan ini diwujudkan disebabkan untuk mengelakkan sebarang salah tafsir dan pemahaman yang berbeza oleh setiap individu. Seterusnya, saya akan membentangkan data kajian yang ketiga. Berdasarkan dialog ini, guru telah bertanya kepada anak muridnya, "Awak pergi raya mana dapat 1,000 tu?" Dan murid itu telah membalas, "Rumah orang besar."
Secara cepat, guru tersebut telah membuat inferens dengan menyatakan rumah orang kaya. Dari sudut semantik, frasa orang besar sebenarnya membawa makna orang yang memiliki tubuh badan besar atau orang yang berbadan gemuk. Namun, makna literal ini adalah tidak sesuai dengan konteks perbualan yang sedang dibualkan oleh guru dan murid tersebut. Dari sudut pragmatik pula, frasa orang besar sebenarnya adalah ditujukan kepada orang kaya atau yang berharta. Makna ini jelas dapat dilihat kerana topik yang sedang dibualkan oleh mereka itu adalah tentang duit raya yang diterima oleh murid tersebut. Untuk memahami makna sebenar ujaran ini, konteks, situasi dan topik perbualan perlu diambil kira. Selain itu, penerima mesej juga harus mengikuti perbualan dari awal supaya tidak berlakunya tafsiran yang salah. Kesimpulannya, makna pragmatik memainkan peranan yang penting dalam membantu penerima mesej untuk memahami maksud sebenar sesuatu ujaran. Tanpa konteks dan juga tanpa pragmatik, tafsiran yang salah mungkin akan berlaku. Berdasarkan dialog dalam data kajian keempat, makna perkataan besar dari aspek semantik ialah saiz atau ukuran sesuatu tanpa melihat konteks. Dari aspek pragmatik pula, besar membawa maksud bengkak atau ketulan yang timbul akibat suntikan. Menurut situasi tersebut, murid hanya memahami makna literal dari aspek semantik, iaitu memahami makna asas perkataan sahaja. Guru menggunakan perkataan besar untuk merujuk kepada bengkak atau benjolan yang akan timbul di tangan sekiranya disuntik atau terluka. Murid tersebut menyangka bahawa perkataan besar yang disebut oleh gurunya membawa maksud saiz sesuatu benda dan membuat persamaan dengan saiz neneknya. Hal ini kerana pengalaman dan pengetahuan sedia ada yang kurang menyebabkan berlakunya salah tafsir bagi murid tersebut. Jadi, aspek semantik dan pragmatik penting bagi membantu memahami makna sebenar sesuatu kata mengikut konteks dan situasi. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa makna semantik dan pragmatik saling berkait serta memainkan peranan penting dalam proses komunikasi. Makna sesuatu ujaran tidak hanya bergantung pada perkataan yang digunakan, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor seperti konteks, pengetahuan bersama, niat penutur dan situasi komunikasi. Oleh sebab itu, makna pragmatik sering berbeza daripada makna literal kerana wujudnya unsur sindiran, kiasan dan mesej tersirat. Selain itu, pemahaman terhadap konteks amat penting bagi mengelakkan salah tafsir dan memastikan komunikasi berlangsung dengan berkesan. Oleh itu, pemahaman terhadap kedua-dua aspek ini perlu diberi perhatian kerana ia membantu kita memahami bahasa dengan lebih tepat dalam pelbagai situasi komunikasi.